Umat Islam sebenarnya merupakan umat yang bertamadun, yang mendapat dua kemenangan, iaitu kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat, insyaAllah. Umat Islam merupakan khalifah kepada umat manusia. Manusia memerlukan tamadun baru yang dapat memberikan mereka agama, tetapi mereka tidak kehilangan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keimanan, tetapi tidak pula melenyapkan akal yang memberi ruh ataupun jiwa, dan tidak menghalang material yang memberikan akhirat, tetapi tidak menghalang mereka dari dunia. Tamadun sedemikian ini hanya ada pada tamadun Islam. Peristiwa hijrah memperlihatkan kita kepada betapa komitmen Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin dalam memastikan tertegaknya ummah yang beriman, bertakwa, bersatu padu dan hormat menghormati baik sesama Islam maupun orang bukan Muslim. Ianya selaras dengan tema sambutan Ma'al Hijrah sendiri, iaitu wasatiyah, tonggak kesatuan umat. Selaku umat Islam, kita perlu menghayati dan mengamalkan konsep wasatiyah ini yang akan melahirkan satu umat yang progresif, dinamik dan berdaya saing. Semangat hijrah di sebalik setiap slogan perlulah dihayati sedalam-dalamnya agar kita dapat menimbulkan kesedaran yang menghasilkan satu momentum sebagai ejen merubah diri kita, keluarga, masyarakat dan negara. Tidak sukar untuk kita mencari formula bagi menyelesaikan segala kemalun yang melanda umat Islam hari ini. Kaedah dan teorinya semua sudah pun termaktub, namun secara praktiknya masih sukar untuk dizahirkan ke alam realiti. Untuk menyelesaikan semua permasalahan yang timbul, umat Islam perlu kembali bersatu. Hanya dengan bersatu sahajalah umat Islam akan kembali kuat dan berupaya menghadapi tantangan serta ancaman musuh. Selagi perpecahan berakar umbi dalam kerangka masyarakat Islam di segenap peringkat masyarakat, selagi itulah tuan-tuan dan puan sekalian, usaha untuk memulihkan kekuatan umat tidak akan mampu direalisasikan. Selagi umat Islam terus bersengketa sesama sendiri, selagi itulah kita akan berterusan diperlekehkan. Cabaran terbesar umat kita pada hari ini ialah keperluan untuk mereka bersatu, yang bersepakat bagi menghadapi realiti kita, iaitu musuh Islam yang sentiasa mencari jalan untuk menghancur dan membinasakan kita. Selagi kesatuan umat Islam tidak mampu dicapai, selagi itulah kejayaan yang dijanjikan oleh Allah SWT akan tertangguh. Justru sudah tiba masanya umat Islam dikejutkan daripada terus lena dibuai kelekaan oleh ilusi diri sendiri. Umat Islam harus kembali berpegang teguh kepada prinsip dan nilai Islam sejati bagi mengembalikan kesatuan umat yang sedang dilanda badai. Hanya melalui kesatuan umat, Islam mampu bangkit kembali sebagai bangsa yang kuat, sekaligus membangunkan tamadun bangsa yang disanjung tinggi serta dibanggakan. Sukacita kita merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Negeri Sembilan dan Agustus bagi tahun 1475 Hijrah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.